Nak makan sushi tapi takut nak bayar. Apa nama kau ni? Ni pakcik nak kongsi cerita. Masa anak pakcik sekolah rendah, dia ni gemar sushi. Pada satu hari, pakcik sekeluarga pergi Aeon. Masa tu dah malam, dah nak balik dah. Tiba-tiba anak nampak sushi ke Aeon tu. Ada diskaun 50%. Pakcik pergi kat bank, suruh dia pergi beli sendiri. Pakcik perhati dari jauh. Bini pakcik comel lah. Setiap kali pakcik ngajar anak, memang dia comel. Anak kocik lain lah, kesian buik macam tu lah. Cara Abah Muhammad lain, tapi saling longkap-melongkap. Nanti pakcik jolehan lagi. Bila dah jauh, anak tengah sibuk pilih sushi. Pakcik alih kedudukan, biar dia tak nampak lagi. Dari jauh pakcik perhati, dia tu cari-cari pakcik tu sambil memilih sushi. Lepas tu beratur nak bayar. Sampai turn dia, nampak budak cashier tu tunjuk ke kaunter customer service. Anak pakcik dah confused dah. Dia pergi kaunter customer service tu, tercangak-cangak dari situ. Comel muka Kaunter tu tak nampak macam topek bayar agak Dia pula tu cari-cari pakcik. Ibu pula makin comel, makin kesian. Penyudah pakcik laung panggil anak. Taruh nah, mes ni. Balalah deh kayak Abah Apa hal kau tak bayar lagi? Kaunter tu cakap sushi diskaun tak boleh bayar kat situ, kena bayar kat sana. Dah tu apa hal kau tak agak-agak nak bayar? Betul ke bayar kat situ? Bodoh sing telinga cik dengar jawapan Tapi yolah, kita marin pun budak yo. Ni lah circle Allah bagi. Abah pernah jadi budak, Abah kena guide anak. Sebab tu kau kena jajah. Sebab tu kita kena jajah. Penakut. Kok kau pergi tanya customer service tu, kat sini kau nak bayar sushi? Dan orang customer service tu cakap, bukan kat sini. Okey, sekarang, lepas dia cakap macam tu, adakah kau mati? Gugur kau tolong kau golek-golek ke lantai. Diam yo nak pakcik ya. Ibu macam biasalah, tak senang duduk. Kesian ke anak, campur comel mu cara pakcik ni. Jawab Taruna, Abah tanya ni. Kalau kau mencuba tapi salah, adakah kau mati cedera ataupun tiba-tiba rimau datang makan kau? Tak Abah. Kalau tak, pergi ke customer service tu tanya, buka mulut, confident. Kau jantan, kau ada tanah air, berjuta nenek moyang kita duduk sini, satu berhala patung pun dia tak bina, rosaan gua gitu. Tiba-tiba datang pendatang, dia datang bina patung syirik kurafat. Sebab apa? Sebab terlalu banyak lahir anak-anak Melayu apologetik toleransi. Sebab tu kau kena kenal moyang kau siapa, atuk kau siapa, abah kau ni dulu siapa. Abah takkan benarkan benda ni kat keturunan Abah. Pergi kat customer service tu tanya, kok salah minta dia tunjukkan kau bah. Saya ni pelanggan awak, boleh awak ajar saya di mana nak bayar sushi ni kalau bukan kat sini. Baru dia nak pergi melangkah, pakcik suruh ulang balik. Mau pakcik, anak memang kena rehearsal. Ulang dulu apa Abah cakap ni, jangan doreh nak pergi. Betul ke sushi diskaun bayar kat sini? Kalau salah, ajar saya sebab saya pelanggan awak. Tu masuk anak pakcik sekolah rendah lah. Ni jam sekolah menengah dah. Handal lah dia sikit. Pernah satu malam, dalam pukul 12 malam tu, satu motor, dua orang dah maju, masuk melulu dalam halaman rumah pakcik ni. Pesannya dia kena kerja sama orang sebab dituduh langgar side mirror kereta, masuk selisih. Jadi dia pergi lari, dia pergi cari anak pakcik nama Taruna ni. Taruna ni dia pengawas. Dan sudah pandai lah, dah pandai berunding dan menyelesaikan masalah. Alhamdulillah makin matang. Tu pakcik tak mahu sambung cerita tu sebab video akan jadi lebih 3 minit, nanti kena korek. Kok nak pakcik sambung sebab apa Allah buat ibu mudah comel berbanding Abah dalam mendidik anak-anak kau khabar. InsyaAllah pakcik sambung. Kok kau ada pengalaman ajar anak, kau komen. Pakcik pun, korang pun, yang lain-lain boleh tumpang belajar sama.